Ni dari Cikgu Fadli. Cabaran anak perempuan. Kau tekan pause untuk baca atau pergi ke FB Muhammad MOHD Fadli Saleh. Pakcik share pengalaman pakcik. Tapi sekali lagi, apa pun pengalaman, apa pun ikhtiar, apa pun teknik, kita semua kena gantung kat Allah. Dia yang pegang kun fayakun ni. Ada dua tajuk utama yang kita perlu jangan pada anak. Jangan yang pertama ialah jangan sesekali pun kau biarkan orang lain ambil alih peranan ibu bapa. Maksud dia, kalau kawan-kawan dia pula yang jadi ibu bapa dia, guide dia, nasihat dia, bentuk dia. Bila kau faham jangan pertama ni, kau kena tutup segala jalan ke arah yang jangan tu. Kecilkan network anak. Jangan bagi nombor SIM card khas untuk anak. Yang betul-betul jangan, handphone pun jangan. Cuma pakcik sederhana lah. Handphone boleh, petang je. Statusnya riadah. Handphone ni riadah. Seminggu sekali pakcik suruh dia buat task guna handphone. Ada banyak lah task dari YT tentang AI lah, Canva lah, video editing, animation. So anak dia busy belajar teknologi yang baru. Waktu malam handphone dilarang. Kalau perlu sebab kerja sekolah, guna handphone ibu bapa. Tapi sekarang ni pakcik dah belikan tab murah lah. Chromebook pun fungsi yang sama. Ada 5 boleh, Google Translate, Google Lens, Gemini. Semua guna tu. Handphone hanya petang. Tujuan riadah dan tax IT terbaru daripada YT. Ni pakcik letak beg kuning. Cakor pun tu. Pakcik pun tertibu wifi leak pula. Jadi antara usaha bagi tajuk jangan yang pertama, iaitu jangan sekalipun kau biarkan orang lain jadi mak abah kepada anak-anak kau, ialah kecil yang network anak ni. Kawan nak hubung dengan anak, guna handphone mak abah. Pakcik ni sebablah kesian ke anak perempuan ni, sebab dia terkurung yo kat rumah. Berkawan pun kono melalui ibu. Pakcik hantar dia main taekwondo. Sebab apa taekwondo? Taekwondo ni pada pakcik minta maaf lah. Dia paling lombik sekali lah daripada seni bela diri lah. Macam silat ke, Muay Thai ke, MMA ke kan. Taekwondo ni elok lah untuk perempuan. Itu pun status dia riadah maupun kawan. Lepas tu kadang-kadang hantar dia kat rumah kawan. Lepas tu pakcik tertonggok, cokoh. Tunggu, perhati dia dari jauh. Nak buat macam mana? Kok tak sanggup pakai kondom, marin lagi. Bila pergi mall kau, mana-mana kau, nampak couple kan, suami isteri yang muda-muda tu kan. Pakcik panjatkan doa tu. Tak ada daya pakcik ni nak jaga anak sampai mati ni kau. Ya Allah, kau berilah anak dan jodoh yang baik. Tapi dalam kita tak sedar, asyik nak jodoh yang baik, terlupa. Adakah kita ni jodoh yang baik untuk orang lain pula? Salahan orang tu jodoh tak baik. Kau tu tantah jodoh tak baik pada orang tu. Quran sebut dah tu, An-Nur ayat 26. Perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Maka beban menyediakan perempuan yang baik kembali ke bahu pakcik dah sebagai abah. Itulah kitaran. Jangan yang kedua pula. Jangan shortcut torui bori kata putui. Ni selalu abah macam ni lah ni. Pasal abah ni dia malas nak bercakap. Sebab tu ada ayat Quran tentang surah Luqman dan kata-kata abah. Tuhan kono rakam ni supaya kita ni bagi jadi contoh. Abah ni kono bercakap dengan anak ni, tapi jarang bercakap. Termasuk diri pakcik lah. Tapi sebab pakcik ni Allah bagi bini pakcik yang suka bercakap. Alhamdulillah lah, bini pakcik ni dia bercakap mau anak, dia suka berbincang mau anak. Memang Alhamdulillah lah. Okey, jangan yang kedua ni, jangan shortcut tahu bagi kata putus. Contoh anak perempuan nak keluar dengan kawan ke mall. Tak boleh. Abah cakap tak boleh lah. Nampak? No reason, no perbincangan, anak pembesaran, anak terbantut. Ni yang akan muncul pemberontakan soal ni. Jadi kena discuss. Anak muda ni kau kena faham, kau pun pernah muda, dia ada angin yang sangat kuat, darah muda, rebel, bega. Kau lintang angin angin tu dia akan cari titik yang paling lemah dan akhirnya bocor lah, meletup. So kau kena faham, angin tu kau kena alihkan dia, dokek tompek yang sepatutnya. Okey, kakak nak pergi mall mau siapa? Boy apa? Okey, berapa jam kakak nak pergi? Lepas tu nak balik macam mana? Bincang kan. Kalau mampu, senang-senang channel lah, ibu lah hantar. Tapi ibu ada sekali lah dalam mall tu duduk jauh-jauh. Kalau tak mampu, sediakan exit plan. Kakak, ibu tak mampu lah. Ibu tak kuat lagi nak benarkan kakak ke mall. Masuk lagi, duit belanja lagi, kenderaan lagi. Ibu faham lah kakak, ibu macam mana. Boleh tak tangguh 2 minggu lagi? Kita pergi mall. Tapi dengan ibu je lah, nampak ni exit plan dia. Nanti dah lama-lama nanti, kalau ibu dah rasa kuat, atau ibu rasa kakak dah kuat, ibu benarkan. Boleh tak kakak macam tu? Nampak, kita bincang, kita alirkan angin dia kepada exit plan. Contohlah, pandai-pandailah kau nanti kau buat exit plan, alirkan angin anak muda ni ke saluran yang selamat. Sekali lagi, kalau tak sanggup benda ni, kau pakai kondom kau, perancang kau awal-awal lagi. Atas tajuk alam ni, diorang ni tak minta pun dilahirkan. Mak abah yang lahirkan diorang ni sebab libido, nafsu masing-masing.